Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan masuk ke bab 9, iaitu bab poligon asas. Okay, yang pertama sekali tentang poligon ni, apa yang kita kena tengok adalah bentuk-bentuk poligon. Okay, yang pertama bersisi 3 bucu. Satu, dua, tiga. So, nama dia adalah segitiga. Kalau 4 bucu, nama dia adalah segi 4. Kalau pentagon ni, bilangan sisi dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni hexagon. Okey. Heptagon 7, oktagon 8. Ni kalau macam ni tak bersambung ni bukan poligon. Kalau macam ni bentuk bulat bukan poligon juga. Kalau macam ni pun bukan poligon. So kalau poligon ni apa? Dia adalah bentuk yang ada sisi dan juga bucu yang bersambung. Contohnya macam pentagon. Pentagon ada 5 sisi. Okey, seterusnya kita tengok seterusnya tengok. Okey, dalam poligon asas ni dua bentuk yang paling penting sekali adalah segitiga dan juga segi 4. Okey, yang pertama kita tengok dulu sifat segitiga. Sifat segitiga yang macam saya bagi tahu. Yang pertama awak tengok warna biru, hijau, pink. Okey, hasil tambah ketiga 3 bucu. Hasil tambah 3 bucu adalah 180. Bukan bucu, sudut. Maafkan saya. Okey, kat sini kalau awak tengok kat sini pun sama. Hasil tambah bucu ni, semuanya adalah 180. Okey. Seterusnya kita tengok nama-nama untuk segitiga. Sekejap Okey. Okey, yang pertama adalah kita ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ni setiap sudut dia adalah sama nilai dia. Contohnya 60. So kat sini pun 60, sini pun 60. 60 kalau kita darab dengan 3, dapat jawapan dia berapa? 180. Okey. Ini pula adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ni dia punya sudut ni tak sama. Maksudnya dua sudut yang kat bawah ni je sama. Sudut yang kat atas ni tak sama dia punya nilai dia. Sudut ni dengan sudut ni nilai dia sama. Kalau nak tahu sudut sama kaki, awak tengok dia ada 2 garis kat sini. Ni garis ni dengan garis ni. Okey. Seterusnya. Okey, kalau ada kotak kecil dekat segitiga, kotak segi 4 dekat segitiga ni, maksudnya dia adalah 90 darjah. Okey. Dekat dalam segitiga ni dia akan sentiasa 180 darjah sudut dia. Nilai hasil tambah bucu pertama, bucu kedua dengan bucu ketiga ni akan sentiasa 180 darjah. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Cara pengiraan untuk segitiga macam mana? Okey, yang pertama sekali kita tengok warna biru, tambah warna hijau, tambah dengan warna pink adalah 180. Macam awak dah tahu tadi kan. So kat sini dia bagi warna pink 64, warna hijau 78. Tapi kita tak tahu warna biru berapa.
warna biru ni dia letak sebagai unknown ataupun nilai X. So kita nak cari nilai X dia macam mana. So kita buat macam ni, X tambah 78 which is yang ni tambah 64 which is yang ni. So kita akan samakan dengan 180 sebab hasil tambah ketiga-tiga bucu dalam segitiga akan sentiasa dapat 180 darjah. So macam biasa, macam dalam persamaan linear juga, awak pindahkan nilai selain daripada nilai pemboleh ubah di sebelah kiri ni. Pindahkan 78 pindah ke belakang jadi 180 tolak 78. Tolak 78 je. Okey, X sama dengan 180 tolak 78. Ni pun pindah belakang jadi tolak juga. Tolak 64. So X sama dengan 38. Okey, senang je macam ni. Okey, pada balik. Seterusnya adalah contoh yang lain pula. Kita tengok. Okey, yang bawah ni dia bagi nilai warna pink, tapi dia tak dapat, kita tak tahu nilai warna hijau dengan warna biru. So ni adalah segitiga sama kaki. So segitiga sama kaki ni kita boleh buat macam ni. Okey, X tambah 34 sama dengan 180. Ingat, sentiasa 180 dekat dalam segitiga ni. So kita pindahkan 34 ni ke belakang, jadi negatif ataupun tolak 34. Okey, ni pindah belakang, tolak 34. So X tambah X jadi 2X. So bila 2X ni kita tak nak 2 ni, kita nak X je kat depan. So kita pindahkan 2 ke belakang, dia jadi bahagi. So 146 bahagi 2 dapatlah 73. Jawapan dia. Okey, macam tu je. Seterusnya okey, ni pun sama je. Awak boleh tengok, boleh stop video tengok macam mana dia buat. Okey, untuk soalan ini, okey, kita besarkan sikit, nampak tak? Okey, so dia cakap biru tambah dengan oren sama dengan 180. Okey, awak kena ingat balik dalam tajuk garis dan sudut. Daripada sini ke sini berapa nilai dia? Sini ke sini adalah 180 darjah. Okey, daripada sini pusing satu ni adalah 360 darjah. Okey. So dekat sini macam mana nak cari nilai Y dan juga nilai X dia? Mula-mula dia kan dah bagi 114 ni kan. Awak cari nilai X dia dulu. So X tambah 114 sama dengan 180. Awak pindah 114 ni ke belakang, dia akan jadi tolak 114. 180 tolak 114, awak akan dapat X dia sama dengan 66. So kat sini sama dengan 66. Okey, so bila dah dapat 66 kat sini, kita bolehlah cari Y dia. Macam mana nak cari Y? Y sama dengan 74 tambah 66 tambah Y sama dengan 180. Okey, dekat dalam segitiga dia akan sentiasa 180. Hasil tambahan sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga ni dia sama dengan 180. Okey. Dia faham kat situ? Okey, so bila kita dah buat macam ni, macam dia buat ni, kita pindah je lah 66 ni dengan 74 ni pindah ke belakang. So bila pindah dia akan jadi tolak. Ni sebab dia tambahkan ke depan, sebab ni pun tambahkan ke depan kan. So bila pindah akan jadi tolak.
So awak tengok kat sini, Y 100 sama dengan 180 tolak 66 tolak 74. Y kat sini dapat 40. Okey. Seterusnya, ini pun sama juga, awak tengok je balik. Video ni awak boleh stop sebab saya tak nak lama sangat. So kita ada 2x, kita ada x, kita ada y juga. So macam mana nak buat? Kita cari satu persatu. Okey, mula-mula kita cari ni dulu, x dengan 2x tu. So kita tahu tadi, saya dah beritahu sini ke sini 180 kan. Okey, so x tambah 2x sama dengan 180. Ya, maksudnya biru tambah dengan oranye ni sama dengan 180. X tambah 2x jadi 3x sama dengan 180. Sebelah kiri ni, sebelum sepadan ni kita nak ada x je, kita tak nak ada nombor. So 3 ni kita pindah ke belakang. Bila pindah belakang jadi bahagi. So 180 bahagi 3 sama dengan 60. So x sama dengan 60. So awak masukkanlah, ganti nilai 60 tu dalam x. So awak dah dapat x 60 kan. So dekat sini, dekat x ni awak tahu nilai dia 60. So macam mana nak cari y? Y tambah 60 tambah 54 ni, yang ni kita ambil, kita letak di sini 54 sama dengan 180. So sama juga proses dia, pindahkan ni ke belakang akan jadi tolak, pindah ke belakang 180. So y sama dengan 180 tolak 60 tolak 54. So y kita akan dapat 66, sama 66 juga. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, untuk yang ni sama juga, awak tengok dia punya kaki dia. Kalau dua kaki adalah segitiga sama kaki. Okey. So dekat sini awak tengok macam mana dia buat. Mula-mula sekali dia cari dulu nilai yang kat sini. Okey, so ni penyelesaian dia macam ni. So 180 tolak 116. So oranye ni, warna oranye ni sama dengan 64. So bila dah dapat 64 kat sini pun automatik 64 sebab dia adalah sama kaki. So 64 kat sini 64, sini pun 64 sama kaki. So macam mana nak dapatkan x? Senang je lah, kat dalam segitiga dia akan sentiasa 180 kan. So x tambah 64 tambah 64 sama dengan 180. So x sama dengan 180 tolak 64 tolak 64 tolak 64. So x sama dengan, jawapan dia 52. Okey, so kita dapat 52 dekat x ni.